Pernah tak anda terfikir apa yang membuatkan Malaysia ni rasa macam Malaysia? Bukan setakat makanan atau tempat-tempat menarik, tapi cara kita berinteraksi, cara kita bergurau, cara kita menghormati antara satu sama lain. Semua ni ada satu rentak yang sangat istimewa. Nah, dalam perkongsian kali ni, kita akan cuba rungkai macam mana adunan sejarah, tradisi dan idea-idea baru ni telah membentuk apa yang kita boleh panggil acuan etika kita sendiri. Okey, ini pelan perjalanan kita. Mula-mula, kita sentuh perkara asas dulu. Apa sebenarnya etika ni? Lepas tu, kita akan jelajah lipatan sejarah yang membentuk acuan Malaysia. Kemudian, kita pecahkan acuan tu kepada 3 tonggak utama untuk faham dengan lebih jelas. Dan akhir sekali kita lihat macam mana semua ni masih relevan dalam hidup kita hari ni. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama, kompas sesebuah masyarakat. Kita kena fahamkan dulu idea-idea asas yang sebenarnya menjadi enjin kepada mana-mana peradaban pun di dunia. Cuba kita fikir sekejap. Dalam keluarga, dalam komuniti atau dalam sesebuah negara, mesti ada macam satu set panduan yang tak tertulis kan? Panduan yang membuatkan semuanya berjalan dengan baik. Ia macam kompas dalaman yang memandu setiap interaksi kita dengan orang lain. Jadi, apa sebenarnya kompas ni? Kompas tu itulah etika. Tapi bila sebut etika, janganlah bayangkan satu buku peraturan yang tebal dan membosankan. Anggap ia lebih macam satu kerangka pemikiran. Satu cara untuk kita faham apa yang betul dan salah, apa tanggungjawab kita kepada orang sekeliling dan apa yang menjadikan sebuah masyarakat tu sehat dan berfungsi dengan baik. Dan idea ni bukanlah benda baru. Ia dah wujud beribu-ribu tahun lamanya. Ahli falsafah macam Aristotle pun dah cakap pasal ni. Bagi dia, etika ni bukan sesuatu yang kita hafal dari buku. Ia lebih macam kemahiran, macam main bola atau main piano. Kita kena berlatih selalu sampai ia jadi tabiat, jadi sebahagian daripada diri kita. Jadi, kenapa benda ni penting sangat? Sebab etika bukan sekadar teori falsafah. Dalam dunia sebenar, ia yang membina karakter dan sahsiah individu. Ia yang memupuk rasa hormat antara kita yang macam gam yang menyatukan masyarakat. Dan pada skala yang lebih besar, ia adalah tapak asas untuk membina sebuah negara bangsa yang stabil dan harmoni. Okey, sekarang kita dah faham konsep asasnya. Jom kita fokus pada kisah kita sendiri. Macam mana kompas etika yang universal ni diolah, diacu dan disesuaikan di tanah air kita sehingga terhasilnya acuan Malaysia yang kita kenal hari ini. Untuk faham perjalanan ni, kita boleh bahagikannya kepada 3 lapisan masa yang utama. Mula-mula, era prakolonial dengan tradisi aslinya. Kemudian, datang pula era kolonial yang bawa bersama pengaruh dari barat. Dan akhir sekali, era pasca-kolonial, di mana semua bahan-bahan ni mula diadun sebati. Mari kita undur masa ke lapisan yang paling bawah sekali. Jauh sebelum mana-mana kuasa luar tiba, rantau alam Melayu ni dah pun ada sistem nilainya yang tersendiri. Sebuah peradaban yang kaya dengan tata cara hidupnya yang mantap dan teratur. Kuncinya ada pada 3 perkataan ni. Adab tu, ia macam perisian peribadi kita. Cara kita bercakap, budi pekerti kita. Adat resam pula lebih kepada norma komuniti. Apa yang kita buat masa kenduri kendara, perayaan dan sebagainya. Dan yang paling formal, adat istiadat. Ini adalah protokol rasmi, selalunya melibatkan urusan pemerintahan dan istana. Kita boleh nampak bezanya kat sini. Sebelah kiri, adab dalam tindakan harian, satu isyarat hormat yang ringkas tapi penuh makna. Sebelah kanan pula, kemegahan adat istiadat raja yang penuh protokol. Kedua-duanya, tak kira yang kecil atau yang besar, adalah sebahagian daripada struktur yang membentuk masyarakat pada masa tu. Kemudian, satu lapisan baru mula terbentuk. Kedatangan era kolonial membawa bersama cara pemikiran dan sistem yang sangat berbeza dari barat. Ia mengubah banyak benda, terutamanya dalam cara pentadbiran, undang-undang dan juga susun lapis masyarakat. Istilah-istilah baharu pun mula diguna pakai. Etika bukan lagi sekadar amalan, tapi dibahaskan sebagai satu subjek akademik. Ethos pula digunakan untuk menggambarkan semangat atau karakter sesebuah zaman. Manakala etiket pula merujuk kepada peraturan-peraturan formal dalam majlis rasmi, satu konsep yang lebih terperinci berbanding adab semata-mata. Selepas merdeka, tibalah masanya untuk lapisan yang ketiga. Di sinilah cabaran sebenarnya bermula. Macam mana kita nak ambil warisan tradisi tempatan yang kaya tu dan pada masa yang sama menggabungkannya dengan sistem dan idea yang ditinggalkan dari zaman kolonial untuk membina sebuah negara yang moden dan maju?
Dan inilah detik yang paling kritikal. Proses ni bukan tentang buang yang lama dan ambil yang baru atau tolak yang baru untuk kekalkan yang lama. Sebaliknya, ia tentang mencari satu adunan, satu formula untuk menyatukan kedua-dua dunia ini. Hasilnya ialah adunan unik yang kita lihat hari ini. Dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia, kita masih membawa adab dan adat resam yang diwarisi. Tapi kita juga faham konsep etika sebagai satu disiplin ilmu dan kita amalkan etiket dalam urusan profesional. Semuanya wujud serentak dalam diri kita. Okey, adunan ni memang nampak kompleks. Jadi, macam mana kita nak fahamkan dengan lebih mendalam? Sebenarnya, ada satu cara mudah untuk kita pecahkan semua ni kepada 3 komponen utama atau 3 tonggak yang membentuk nilai masyarakat kita. 3 tonggak ni saling berhubung kait. Yang pertama, sejarah, iaitu dari mana kita datang. Yang kedua, struktur sosial, iaitu dunia yang ada di sekeliling kita sekarang. Dan yang ketiga, biografi, iaitu perjalanan hidup kita secara peribadi. Tonggak yang pertama ialah sejarah. Ia adalah naratif besar yang kita semua kongsi bersama. Kisah tentang permulaan kita dari zaman prakolonial, melalui zaman penjajahan, sampailah kita membina negara kita sendiri. Inilah akar kepada identiti kolektif kita. Tonggak kedua pula ialah struktur sosial. Ini merujuk kepada kuasa-kuasa luaran yang membentuk kehidupan kita hari ini. Cuba fikirkan tentang undang-undang negara, sistem ekonomi, tekanan pasaran dan juga norma-norma jiran tetangga dan masyarakat. Semua ini sedar atau tidak mempengaruhi pilihan dan tingkah laku kita setiap hari. Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling penting, ialah biografi. Di sinilah etika menjadi sesuatu yang benar-benar hidup. Ia bukan lagi konsep abstrak dalam buku teks, tapi sesuatu yang kita belajar dari ibu bapa di rumah, kita amalkan dengan kawan-kawan di sekolah, dan kita hayati melalui setiap pengalaman suka dan duka dalam hidup kita. Baiklah, sekarang jom kita sambungkan semua titik-titik ni. Kita dah tengok sejarah, dah tengok tonggak-tonggaknya. Sekarang kita lihat pula bagaimana semua ni berfungsi dalam dunia nyata. Di mana kita boleh nampak legasi adunan etika unit Malaysia ni hari ini? Jawapannya, di mana-mana. Ia ada pada sahsiah dan integriti kita sebagai seorang individu. Ia diturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya melalui institusi keluarga. Ia dizahirkan dalam cara kita berinteraksi dalam masyarakat kita yang majmuk ini. Dan akhir sekali, gabungan semua inilah yang membentuk imej dan identiti kita sebagai sebuah negara di mata dunia. Perjalanan membentuk acuan etika ni sebenarnya tak pernah tamat. Sejarah dah tunjukkan yang kita ni sentiasa menyerap idea baru dan menyesuaikan diri. Jadi persoalannya sekarang, dalam dunia tanpa sempadan ni, dengan pengaruh media sosial, teknologi dan macam-macam lagi, apakah unsur-unsur baharu yang akan membentuk acuan Malaysia untuk generasi akan datang? Itulah soalan besar untuk kita fikirkan bersama.